Ya Allah, lembutnya dia punya aku. Lembut sangat ni. Tu. Okey. Tak je, relax. Jangan takut tau. Dia dah shaking dah. Okey, relax je. Sakit. Sakit. Oh, sakit. Sakit ke? Macam sakit. La ilah. Tak pernah lagi macam ni. Okey. Ni kita dapat customer manager. Okey, lembut kan? Takut. Dia takut kan dia sakit ni. Ya Allah, lembutnya dia punya aku. Lembut sangat ni. Tu. Kan? Kalau lembut bunyi. Boleh? Boleh? Okey. Oh, tapi tangan sana ketat dah sebab banyak tak bunyi ni. Dia tak sebelah Dia ada pressure dekat bahagian leher tu. Lembut Okey. Sakit. Okey, kita ambil kat sini tadi macam ini rumah kerapat dah. Sakit ya? Sakit dia macam bukan sakit. Dia macam seriau. Sikit je. Tu. Allahu Akbar. Tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Aku kata pensan. Lagi pengsan pun tarik kepala ni. Pensan kat Dia cakap lah. Tak ada apa. Okey, kena naik bawah sikit. Sikit lembut relax je. Tak ada jatuh juga dia. Lembut, jatuh je. Tak. Free kan. Relax, jangan letak atas tangan. Biar je. Lembut. Tu. Subhanallah. Lembut. Ini saya terbaring. Belok juga budak ni. Angelak kat aku. Subhanallah. Alhamdulillah. Relax je. Okey, good. Satu je. Taknya. Pusing kat kamu. Okey. Tunduk kepala. Lembutkan tau. Kalau keras susah nak dapat. Okey. Tunduk je kat ni tolak Okey, bagus. Okey, good. Okey, so buang habis. Okey. Ni tenang sikit. Ini sakit masih bagus. Fuck. Jatuh sekejap lagi. Jatuh sekejap lagi. Macam Mari. Tadi kata jangan gerak. Ada kena dekat live. Dia ni. Story aku. Tega je takut. Anak kecil dia kata jangan bangun. Alhamdulillah. Dah cakap awal jangan bangun dia bilang. Okey. Faham. Tarik nafas lembut. Allahu Akbar. Rasa kat belakang semua kan? Rasa semua kan? Nak buat apa lagi? Nak buat apa lagi? Relax dulu. Nak air. Bisa ambil air tak? Ini okey. Ini betul dah. Tak boleh pegang phone aku. Ambil air Cik Miza. Ambil air. Dah macam aku Tak ada sekarang mana? Masa pinggang kan rasa. dia macam pinggang kan macam spring tu. Macam tarik spring tu. Apa? Ya Allah. Ada yang gedak kat aku. Allah tak ada aku. Okey. Sakit
sakit kan? Dia kata, ya sakit. Tapi sakit sekejap korang. Dia Sakit waktu tarik, lepas tu baru kita rasa sedap tu. Waktu betul. lepas Dia tarik macam tu, sebab kita macam terkejut kan? terkejut. Boleh. Boleh ulang. Dia langsung ulang. Duduk dulu minum. Bismillah.